Korang pernah tak tertanya macam mana sebenarnya kehidupan artis paling kaya di Malaysia? Ada yang senyap, ada yang penuh cerita. Yang depan kamera nampak perfect, tapi belakang tabir ada rahsia yang tak semua orang tahu. Hari ni, kita bongkar 7 selebriti dari jutawan kontroversi sampai jutawan yang low profile gila. Kita kupas semua dengan vibe Kepoci. Tapi, Kepoci berinformasi ya. Kita mula dengan Vivi Yusof. Image boss lady, tudung tak, majlis mewah. Tapi di sebalik glamour tu, ada dakwaan pecah amanah 8 juta dan laporan kerugian pelaburan lebih 43 juta melibatkan fashion ballet yang buat orang tertanya macam mana syarikat yang dulu dianggap berjaya boleh jatuh sejauh itu. Kemewahan dan gaya hidup influencer kaya ni pada mata netizen kadang-kadang nampak bercanggah dengan realiti bisnes yang dilaporkan tertekan dan perlukan modal besar untuk terus hidup. Pelaburan besar dari Khazanah dan PNB dulu dibuat untuk sokong syarikat Bumiputera dalam ekonomi digital. Tapi bila pasaran berubah, pandemik melanda, risiko pun meletup. Sebab kes mahkamah masih berjalan, masih banyak angka dan transaksi yang kita belum nampak penuh, inilah ruang misteri yang ramai orang cuba faham. Lepas tu, Alif Shukri, jutawan kosmetik yang setiap kali upload music video, mesti kecoh satu negara. Beliau kaya, tapi kontroversi pun kaya. Ada orang kata, ini strategi marketing. Ada juga kata, ini hobi. Tapi ramai yang tak tahu bahawa perbelanjaan bulanannya besar. Menurut beliau, kos makanan rumah sahaja boleh cecah belasan ribu ringgit sebulan. Beliau turut mengaku bahawa meskipun sudah ada banyak aset dan pendapatan, beliau masih anggap dirinya baru bermula. Beliau tidak mahu berpuas hati, sentiasa mahu berusaha. Beliau memiliki antara 400 hingga 500 buah rumah, hasil pelaburan dan pembelian rumah sejak awal beliau mula berniaga. Tapi tiada bukti audit atau pendaftaran umum menunjukkan semua rumah itu miliknya. Datuk Sri Vida, Queen Flamboyant. Rumah pink, kereta pink, hidup pun pink. Tapi di balik warna-warna tu, ada drama bisnes, isu produk dan gosip pengurusan yang sentiasa jadi bahan. Ramai yang tak tahu, sebelum jadi ikon jutawan yang kita kenal hari ni, DSV sebenarnya seorang guru sekolah di Kelantan. Tapi sejak 2018, bermula satu kes hutang lebih 1 juta ringgit dengan kontraktor Ubah Suai Kilang dan studio Vida Beauty. Disebabkan tuntutan itu tak dilunaskan, mahkamah pada 2024 terpaksa keluarkan perintah sita. Beberapa kereta mewah dan barang dekorasi rumah beliau dirampas. Dan pada 30 Oktober 2025, sebanyak 727 barangan peribadi dari sofa, meja makan, sistem audio-video sampai beberapa kenderaan dilelong untuk selesaikan hutang dengan hasil bidaan sekitar 1 juta ringgit. Semua itu tunjuk bila keuangan goyah, aset mewah boleh jadi beban dan terus jadi target penyitaan. Ramai pengikut DSV tak sedar. Glamour di depan kamera kadang-kadang sembunyikan liability yang besar di belakang tabir. Tapi kan, kat minit ni biasanya ramai dah start skip video. So, aku nak berterus terang jap. Jujur, kita semua memang busybody sikit. Entahlah, manusia suka tengok kehidupan orang kaya macam terapi. Tapi kan, bila kita bongkar rahsia ni, bukan sebab nak jatuhkan, tapi nak belajar. Selepas ini, kita akan sampai ke puncak cerita. Niloufar, Siti Nurhaliza, Zizan Razak, Mawi, ada jutawan yang sebenarnya struggle dan ada jutawan yang kaya tapi langsung tak nampak kaya. Sebelum tu, jangan lupa tekan like, share and subscribe channel Oi Jom. Kita bawakan korang cerita panas, analisis tingkah laku artis Malaysia yang kadang-kadang perangai artis lagi banyak ajar kita pasal hidup. Okey, sambung. Masuk bab Niloufar. Yang ni menarik. Banyak business launch, tapi banyak juga tutup cepat. Mungkin strategi,
Mungkin timing atau mungkin pressure dari ikon agama plus ikon bisnes serentak. Baru-baru ni, satu produk keluarannya pula kena kecam sebab iklan dianggap terlalu berani. Ramai rasa tak kena dengan imej seorang public figure Muslimah. Tapi jangan lupa, Neelofa juga pernah disenaraikan dalam Forbes 30 Under 30 Asia, taking pencapaian besar yang bukan semua artis Malaysia capai. Ada pula laporan luar yang mendakwa nilai aset Neelofa sampai $67 juta Amerika, lebih kurang 278 juta ringgit. Tapi, belum ada audit atau dokumen rasmi yang sahkan. Dan Zizan, pelawak. Tapi income beliau macam superstar filem. Iklan mewah, kereta mewah, tapi perangai humble gila. Dari data analitik Instagram beliau, anggaran pendapatan influencer dari Instagram sahaja dalam 1 bulan bagi 2025 diunjurkan antara $12,600 $17,300 Amerika, lebih kurang $60,000 hingga $80,000 sebulan. Pelawak tapi income A-lister, brand ambassador, movie besar, kereta mewah tapi perangai chill. Beliau kaya tapi tak perlu buat kecoh. Ini level confident yang rare. Datuk Siti Nurhaliza pula, imej beliau bersih, suara emas, aura legenda. Tapi pernah difitnah sebagai wanita ketiga terkaya Malaysia. Sampai beliau sendiri kena keluarkan kenyataan. Nampak tak? Even orang paling suci dalam industri pun tak boleh lari daripada gosip harta. Sampai beliau sendiri terpaksa keluar kenyataan. Itulah harga bila jadi ikon. Orang suka letak label sesuka hati. Ada artikel luar pula sebut nilai bersih Siti mencecah $33 juta Amerika. Lebih kurang $142 juta. Maksudnya Neelofa wanita pertama atau kedua terkaya di Malaysia lah kan? Tapi itu pun cuma anggaran, bukan bukti rasmi tau. Realitinya, hanya Siti dan akauntannya yang tahu sebenar-benarnya. Yang kita pasti, beliau antara artis paling dihormati. Bukan sebab harta, tapi sebab integriti dan perjalanan seni beliau. Mawi pula. Yang ni ramai tak tahu, sebenarnya lebih menarik daripada artis-artis lain. Kekayaan beliau senyap, low-key, tak pernah tunjuk, tak pernah flex. Jutawan AF, tapi pilih gaya hidup sederhana. Kereta biasa, rumah biasa, hidup tenang. Tapi income dari bisnes, ceramah dan produksi, semua tu steady masuk. Kadang-kadang orang tanya, bro, dia ni kaya ke tak sebenarnya? Beliau sebenarnya tubuhkan syarikat seperti MW Entertainment dan Mawi World Sendiran Berhad dan ada share dalam beberapa projek penerbitan TV dan radio. Banyak kerja belakang tabir yang orang tak nampak, tapi bayarannya padu. Selain tu, Mawi selalu muncul buat ceramah motivasi, program dakwah, bacaan ayat suci Al-Quran, event masjid dan komuniti. Sumber pendapatan kategori ni stabil, tak perlu viral pun, tetap jalan. Dalam banyak temu bual, Mawi selalu cakap beliau tak boros. Beliau suka simpan, elak kereta mewah, tak kejar barang branded. Patutlah senyap-senyap pun, rezeki beliau steady. Bila kita letak semua ni side by side, kita nampak satu pola. Yang high drama selalu kejar relevansi, yang low drama kejar kestabilan. Tapi dua-dua bayar harga masing-masing. So, apa yang kita belajar dari rahsia artis kaya di Malaysia? Rezeki tak sama. Image tak sama dengan akaun bank. Lagi tinggi status, lagi besar tekanan pembelanjaan. Kadang-kadang, yang paling kaya adalah yang paling senyap. Dan kita janganlah sekadar kepoci. Cuba korang share apa pengajaran penting dari dunia artis kaya di Malaysia? Betul ke list artis kaya yang aku buat ni? Ke ada lagi artis yang kaya yang patut kita spotlight kan? Jom komen di bawah.